华人后裔在印尼常常被认为是商人，然而苏本地选择了不同的道路，凭借坚定的决心和辛勤的努力，他走上了成为一名杰出律师的职业生涯。这在他的族群中是一个较为罕见的职业选择。生于印度尼西亚并成长于华人后裔的挑战中，苏本地经过多年的奋斗，终于成为一位颇具知名度的律师。这位1980年11月27日出生于居港的男子，拥有超过12年的律师经验。目前在居港地区要 A 法院担任法院援助中心 Posbakum 的协调员和律师。苏本地讲述了自己成为律师的经历，他受到了知名律师 Hotman Paris 的启发，曾一度认为成为律师的快速致富的秘诀。带着坚定的决心，他从小学开始学习，最终在达曼西刷大学完成了他的硕士学位。Awalnya saya lihat di TV Hotman Paris. Nah, saya tertarik. Kayaknya kalau mau kaya itu kayaknya harus jadi pengacara. Itu yang membuat itu yang membuat saya. Selain itu juga pada saat itu kan saya tinggal di daerah Kumuh, di daerah Mojopahit kan. Nah, di situ saya lihat kayaknya kalau banyak orang-orang yang butuh keadilan tapi nggak ada uang, maka di situ ada motivasi saya untuk membantu. Kayaknya saya jadi pengacara, tidak bukan。根据苏本地的说法，成为一名律师并不容易。当他加入居港市法院法律援助站 Posbakum 时，甚至有人曾一度轻视律师这一职业。Selama jadi pengacara sendiri, tantangan yang kita hadapi apa aja nih Pak? Nah, tantangan itu banyak, ada suka dukanya. Nah, salah satu sisi kalau kita namanya, kayak kebetulan saya di Posbakum ya, dari semenjak saya jadi pengacara itu dari 2013 sampai sekarang saya di Posbakum. Tantangan dalam mendamping itu, tantangan kesan itu seolah-olah orang anggap sepele, ini gratis kok, nggak mungkin menang lah, pasti asal-asalan gitu. Nah, kadang sedihnya di situ kita dengar. Nah， 在成为一名律师的过程中，苏本地承认自己从未收到客户的报酬。律师这一职业并非没有挑战，他曾因为处理过一个案件而受到威胁。尽管如此，他仍然感到非常高兴，因为能够帮助那些在法律上遇到困难的人。Kalau ancaman sih saya pernah diancam dan saya juga pernah dikirim barang kan. Pada saat itu saya mendampingi orang tidak mampu itu di Pengadilan Negeri Banyuasin, itu tukar pala. Pernah nggak kok kita menangani kasus tapi nggak dibayar oleh klien? Sering, kalau saya pernah contoh dari keluarganya polisi sendiri, waktu saya pendampingan dia dikasih tahu orang itu bahwa orang ini nyabu malam kemarin, tapi ditangkapnya hari ini. Akhirnya saya mendampingi dia, tapi saya kan ribut dengan Polsek Sukarame. Saya bilang, kalau gitu nggak bisa, kalau gitu kamu berdasarkan pengakuan orang, ya semuanya masuk penjara semua. Akhirnya disitulah saya nggak dibayar sama sekali. Banyak yang saya nggak dibayar。目前苏本地已经拥有自己的法律援助机构，地址位于居港市Ilir Barat 1区 Lorong Pak Jo Chun 的Angkatan 45 街。Lutfi Pal TV